Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu menolak rayuan seorang penghantar barang dan mengekalkan hukuman penjara 45 tahun ke atasnya kerana melakukan amang seksual dan merogol anak tirinya. Turut dikekalkan hukuman 42 sebatan. Keputusan dibuat Hakim Dato' Hassan Abdul Ghani ke atas lelaki berusia 34 tahun ini. Tertuduh dilaporkan beberapa kali pengsan dan menangis selepas hukuman dijatuhkan. 29 Februari lalu, Mahkamah Session Kuala Terengganu menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara dan 42 sebatan selepas didapati bersalah kerana merogol anak tirinya. Bagi pertuduhan pertama hingga keempat, tertuduh didakwa merogol mangsa yang ketika kejadian berusia 11 tahun di sebuah rumah di Kuala Nerus antara Jun hingga November 2021. Tertuduh juga didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa. Mahkamah memerintahkan hukuman bagi 3 pertuduhan pertama berjalan berasingan, manakala 2 lagi pertuduhan dilaksana serentak.